Okey, bangun semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Okey, baik anak-anak, sebelum duduk pastikan tempat belajar bersih ya. Pastikan saya tak nampak ada satu sampah pun ya. Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, pastikan awak semua dalam keadaan bersedia. Kita nak awak bercakap. Macam mana hari ni, sihat? Ya, cikgu. Dah makan? Ya, cikgu. Okey, baik. Macam tu, hari ni kita nak belajar benda yang baru. Okey. Cuba tengok kita nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar subjek sejarah. Tahu tak Tahu, sejarah apa? cikgu. Okey, baik. Sebelum tu, cikgu tayangkan satu video terlebih dahulu. Saya nak anak-anak semua tengok video ni dengan baik. Boleh? Boleh. Kita nak buat tengok aktiviti apa yang sebenarnya kita nak belajar hari ni. Okey, 1, 2, 3. Ya, hamba raja kamu semua. Tapi untuk hari ini, hamba serupa dengan Tuhan hamba semua. Darah yang mengalir sama merahnya. Selama pekatnya, kita bernafas angin yang sama. Bumi yang kini dipijak, langit yang kita junjung, semuanya hak kita dan anak cucu kita. Kelimbangan dan kesejahteraan negara kita. Marilah bersama kita lepas perjuangan yang besar. Sekarang dah tahu dah kita nak belajar tentang apa? Tahu, cikgu. Okey, cikgu baca ke depan. Kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Okey, sekarang boleh? Boleh. Sekarang cikgu nak tayangkan satu lagi, Wheel of Names. Okey, untuk cikgu tahu, cikgu nak tayangkan ke anak-anak semua kerajaan-kerajaan yang kita akan belajar. Siapa kat sini tahu apa benda kerajaan Melayu awal tu? Cuba kita bagi satu contoh kerajaan Melayu awal. Mungkin awak nak tengok kat YouTube ke? Sriwijaya itu. Sriwijaya? Okey, betul. Okey. Mana dia cikgunya? Okey, baik, nampak kat sini. Ya. Okey, cikgu akan spinkan wheel of names ni, wheel of names ni. Dan cikgu nak tahu apa yang awak tahu tentang kerajaan tersebut. Boleh? Boleh, cikgu. Ya, 1, 2, 3. Okey, kerajaan yang terdapat. Okey, Gagal Negara. Ya. Gagal, cikgu. Cuba beritahu saya apa yang awak faham tentang kerajaan Gagal Negara? Gagal negara, cikgu. Gagal negara ni dia belajar ada hubungan, cikgu. Betul. Dia merupakan salah satu kerajaan dia yang menjadi hubungan. Sebenarnya dalam kerajaan alam ini dia mempunyai pelbagai kerajaan yang hebat. Kerajaan tu macam contoh kalau zaman sekarang ni mungkin macam negara Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Dulu adalah kerajaan-kerajaan ni yang sebenarnya mendiami dia ada kat alam lain. Faham tak? Macam negara-negara. Dia ada banyak lagi kerajaan kat sini. Soalan saya, dalam banyak kerajaan ni kan, kenapa agak-agak kita perlu berkawan? Maksudnya kan kerajaan-kerajaan ni perlu berkawan? Sebab So bayangkan siapa kat sini kat rumah ada jiran? ya, Okey, kenapa kita kena berkawan dengan jiran? sebab kita nak buat hubungan, Okey, betul. Lagi? nak buat baik dengan dia, cikgu. Nak buat baik? Untuk apa orang nak buat baik? Selamatan, cikgu. Okey, betul. Supaya dia boleh tolong kita, betul tak? Mungkin dalam keselamatan dan sebagainya. Sama juga dengan kerajaan. Diorang kena berkawan. Mereka kena berkawan. Kalau mereka tak berkawan, jadi sukar untuk mereka berada dalam keadaan selamat.
Faham cikgu? Satu benda kawan. Macam awak dengan kawan awak, macam cikgu dengan adik. Okey. Okey, baik anak-anak, tadi kita dah belajar sedikit sebanyak tentang kerajaan di alam Melayu. Betul tak? Betul, Okey, betul. sekarang saya nak bagi tahu sedikit sebanyak tentang lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Jadi kita kena tahu kerajaan-kerajaan tersebut dia terletak di mana. Okey, yang pertama kita mulakan dengan Kedah Tua. Ikut saya, Kedah Tua. Kedah Tua. Okey, Kedah Tua terletak di Sungai Mas dan Pekalang Bujang. Lembah Bujang terletak di negeri Kedah. Siapa sini orang Kedah? Siapa tahu Kedah kat mana? Tak ada cikgu, tak ada orang Kedah dalam Tak ada. Okey, tahu tak Kedah kat mana? Tahu cikgu, dekat utara. Okey, betul, Kedah terletak di utara. Jadi Kedah Tua terletak kat mana? Dekat negeri dekat lembah Bujang. Okey, baik. Seterusnya kita beralih kepada Gangga Negara. Gangga Negara terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di negeri Perak. Terletak kat mana anak-anak? Perak. Okey, jadi kalau Gangga Negara dia letak kat mana? Perak. Okey, dia letak kat tengah negeri Perak. Okey, kemudian berluas sama juga pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di negeri Perak. Terletak kat sama juga macam Gangga Negara. Kemudian Citu terletak di Tanah Merah, Kelantan. Ada Kelantan sini juga. Kelantan ada, Kelantan dekat timur ni, yang warna merah ni dekat Kelantan. Boleh tak? Okey. Ni Citu bukan cikgu. Citu. Kalau ingat Citu je, ingat kat Kelantan. Okey, baik. Seterusnya kita beralih kepada Santubong. Siapa kat sini pernah dengar nama Santubong, Sejinjang kan? Itu nama cerita kan? Ya. Ingat Santubong je anak-anak, ingat Sungai Sarawak. Di Sarawak. Nampak yang warna hijau ni, cikgu dah highlightkan dah. Boleh? Boleh. Okey, ingat Santubong ni, ingat Sarawak. Okey, kemudian Sriwijaya. Sriwijaya ni terletak di Indonesia. Terletak di mana? Terletak di lembah Sungai Musi, Sumatera. Ini semua ni anak-anak kita panggil sebagai Sumatera. Kalau atas, kalau belah sini kita panggil Sumatera Utara. Yang ini Sumatera Barat. Tapi kalau untuk ini Sriwijaya dia terletak di Sungai Musi. Sriwijaya kat mana? Sungai Musi. Okey, baik. Kemudian Mataram. Mataram ni terletak kat mana cikgu? Mataram terletak di Jawa Tengah. Letak kat mana? Jawa Tengah. Okey, kalau ingat Mataram ni letak kat Jawa Tengah. Okey, baik. Seterusnya Majapahit. Salsa cikgu. Majapahit terletak di Trawulan. Betul saya? Trawulan. Okey. Mojokerto, Jawa Timur. Boleh? Boleh. Okey, cikgu nak tanya balik sekali. Kedah Tua terletak kat mana? Kedah Tua dekat di negeri Kedah cikgu. Dekat mana lagi spesifik? Lembah Bujang. Okey, Santubong kat mana? Satu dekat Sungai Sarawak cikgu. Okey, baik. Okey. Sekejap ya. Kejap ya. Okey. Tadi kita dah tahu kan lokasi dia dekat mana. Sekarang cikgu nak kita nak main permainan sedikit. Boleh? Boleh. Ini bukan peta kerajaan alam Melayu. Tadi kita dah belajar lokasi dan juga nama tempat tu. Jadi senang sikit untuk cikgu nak uji kamu. Okey. Nampak tak gambar ni? Nampak. Okey, cikgu nak kamu dalam kumpulan, ya, kamu uji satu dalam kumpulan. Kamu ambil informasi yang ada dekat tangan cikgu ni dan kemudian kamu baca. Lepas tu saya nak awak tampalkan dekat bahagian depan ni. Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Okey. Cikgu nak surat bangun. Cikgu kan. Okey. Nah, cikgu ambil ni dan awak buka dan awak bacakan jawapan kelas. Okey cikgu, saya baca juga. Boleh. Baik cikgu, saya baca cikgu. Lokasi kerajaan di Sungai Mas dan Pekalang Bujang, Kedah. Macam saya dah dengar ni. Wujud sejak abad ke-5 Masihi, terkenal sebagai pelabuhan perdagangan penting.
menjalankan perdagangan dengan India dan China. Bukti sejarah ditemui di tapak ekologi Sungai Batu. Okey, apa nama kerajaan yang awak dapat tadi? Mana jadi kita tadi? Oh, ini cikgu. Okey, cuba bacakan apa nama kerajaan. Okey, ini kerajaan dia Kedah Tua cikgu. Okey, baik, Kedah Tua. Okey, kalau Kedah Tua terletak mana anak-anak? Kedah Tua. Lembah Hijau. Clue dia, nama awal dia. Nama awal dia apa? Kedah. Kedah. Okey, Kedah kat mana? Lembah Bujang. Lembah Bujang. Utara. Betul. Okey, kat mana utara anak-anak? Utara dekat sini cikgu. Bahagian atas. Okey, betul. Jadi cikgu cuba tambahkan. Okey, betul tak anak-anak? Betul. Okey, baik. Betul. Okey, anak-anak, Kedah Tua terletak di utara. Jadi ini merupakan Lembah Bujang. Okey, baik anak-anak. Tadi kita dah belajar tentang lokasi, kita dah belajar tentang kerajaan dan best tak? Seronok tak? Seronok cikgu. Okey. Pada penghujung ni, cikgu nak tahu sedikit apa yang kamu semua dah belajar. Okey. Siapa kat sini nak bagi tahu cikgu ataupun bagi tahu kawan-kawan dekat kelas? Hakim, cikgu Hakim. Apa yang dia faham tentang pelajaran hari ni? Saya pilih Hakim lah. Okey, Hakim cuba belajar. Okey, apa yang kita belajar hari ni Hakim? Hari ini kami belajar tentang kerajaan Melayu awal. Okey, Hakim. Saya juga belajar tentang kepentingan menjalankan hubungan, menjalankan hubungan ataupun berkawan dengan kerajaan Melayu awal yang lain. Cuba beritahu saya dengan kawan-kawan kerajaan dan kenapa kita kena berkawan. Cuba beritahu beberapa contoh kerajaan. Maksud contoh kerajaan Melayu awal. Contoh apa contoh? Kedah Tua, Lagi? Gangga Negara. Okey, baik. Apa kelebihan ni? Kenapa kita kena berkawan anak? Kenapa kita kena berkawan cikgu? Saya rasa cikgu, kita kena berkawan sebab Okey, kawan-kawan yang lain. Cikgu. Okey, cikgu tolong. Saya rasa sebab perdagangan cikgu. Okey, betul. Lagi satu. Lagi satu cikgu. Cikgu keselamatan cikgu. Okey, baik, betul. Nampak tak anak-anak? Pentingnya kerajaan-kerajaan ni. Kita kena tahu terlebih dahulu tentang kerajaan-kerajaan ni. Sebab ini merupakan warisan negara kita. Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, bila? Takkan mak ayah kita pula ingat? Betul. Jadi pentingnya untuk kerajaan-kerajaan ni anak-anak untuk berkawan supaya dia dapat mengekalkan keharmonian, kesejahteraan supaya dia tidak berperang. Faham tak? Takut tak perang? Aku cikgu. Satu, kita kena berkawan. Suatu negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan ni berkawan. Okey? Okey, berikan tepuk tangan masing-masing. Terima kasih sampai setakat sini saja. Okey, sebelum bangun. Pergi depan, okey? Okey, baik, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu.